Pendakwa bebas Firdaus Wong Wai Hong minggu ini membangkitkan persoalan mengenai trend penjenamaan perniagaan menggunakan label J-Friendly yang diiklankan oleh sebuah hotel di Melaka. Hotel White Loft di Malim Jaya sejak posting Wong telah diserbu oleh Jabatan Agama Islam Melaka dan Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya. Hanya seorang penghuni hotel dijumpai. Staf, pengurusan dan orang-orang lain semuanya lesap. Dalam bilik-bilik hotel tu hanya satu bilik yang diduduki dan di mana 2 kondom terpakai ditemui. Jenama, saiz dan jenis kondom tidak dimaklumkan oleh pihak berkuasa. Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya (MPHTJ) telah menarik balik lesen operasi hotel yang mempunyai 37 bilik itu.